Masa saya sekolah menengah dulu, saya ingat saya pendiam. Tapi ada satu masa saya jadi hyper. Hyper tu bukan dia nakal. Dia macam terlebih confident. Ada satu masa selepas solat Isyak. Masa tu saya sekolah asrama. Saya suka ke depan. Kan biasa selepas solat Isyak tu biasa dia akan ada pengumuman daripada guru-guru ataupun persatuan pelajar. Tapi saya yang tak ada jawatan ni, tiba-tiba saya jadi ada semangat nak pergi ke depan. Saya bercakap lah. Huha-huha entah apa-apa saya bercakap. Saya pun tak tahu dari mana datang kekuatan ataupun keyakinan. Dan sebenarnya kemudiannya barulah saya faham itu adalah satu penyakit. Penyakit manik yang berlaku kepada pesakit bipolar. So kalau anda nak tahu lagi, tunggu video saya seterusnya.